So the nature of business comes to three, which is goods that is attachable for, Rajin betul. Tapi nak ke dia tolong aku dalam masa terdesak macam ni? and profit, employment, incomes, choice. Mana sah? Awak malu tadi. Lambat. Johan. Husna. Selalu juga kan Johan duduk belakang kau? Ya ke? Tak perasan pula. Tak payah tak nampak. Satu kelas kot boleh nampak. Yelah, perasan juga. Tapi aku kan fokus apa yang seajar. Jadi manalah sempat aku nak pusing kiri kanan korang ni. Senang. Apa kata nanti kan kau cuba Usha tengok Johan tu ada girlfriend ke tak? Hah? Alah kau ni, cubalah tegur dia ke, tanya dah apa-apa ke. Please. Kenapa aku pula? Kalau korang nak, korang pergilah tanya sendiri. Tanya emo lah, kita tanya je. Tak apalah, cuba. Uish, tengok tu. Semua orang nak try dia. Persoalannya, ada girlfriend ke tak? Adalah kot. Cuma dia low profile. Assalamualaikum. Husna. Ada duit tak sikit? Ayah nak bayar hutang kawan ayah. Malulah kalau orang datang kat rumah kita ni kutip hutang. Ayah ni kan, tahu pun malu. Masa nak pinjam tu tak malu pula. Duit Husna, tinggal banyak ni je. Biasiswa masuk hujung bulan. Hujung bulan. Ayah nak sekarang bukan hujung bulan. Kau ni kan, kalau tak menyusahkan ayah boleh tak? Mai kau, mai. Kejap. Banyak ni je. Hei, kau ni. Hidup aku penuh dengan bil dan hutang. Dia dalam kelas macam tak ada masalah. Syukar!